Kalau aku kacau, aku sibuk dia pun sibuk mari budak ni. Ya Allah ya Rabbi. Hai Mama Bali, sekarang baru dah sampai dekat Bahulu Cik Joya. Kita tengok apa yang ada kat Bahulu Cik Joya. Hampa orang Bali takkan hampa tak tahu. Bahulu Cik Joya adalah antara bahulu yang paling special dekat Bali weh. Hampa wajib mai tau. Jom. Ni abang boleh tengok macam-macam ada kat kedai Cik Joya. Abang boleh tengok apa nak apa. Sambal bili, kuih-kuih, krepek-krepek semua ada kat sini weh. Semua murah je weh. Yang ni dua RM10, satu RM6. Sekarang kita bersama dengan Cik Joya. Cik Joya nak tunjukkan hampa. Okey, Cik Joya nak bagi hari ni bag asal tau. Bahulu ikan, bahulu ikan. Bismillah. Yang ni bahulu ikan. Bukan ni RM12 je. Ni kalau bakar dengan ayam merah memang padu weh. Kalau makan saja pun sedap weh. Cik Joya beroperasi daripada hari Sabtu hinggalah hari Khamis sampai Jumaat cuti. Jangan duk mai, Cik Joya nak pergi jalan. Nama nak cari kedai bahulu Cik Joya, hampa boleh tengok berhadapan dengan Eko dan juga Anjur Kuih Baling.